dengan projek bertajuk My PDT, My Passport Drive In and Take. Ujian suara 1, 2, 3. 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 Ujian suara. Di aras 3 bahagian keselamatan dan pasport KDN City Tropika, kami melihat orang kurang upaya berdepan dengan cabaran pergerakan. Warga emas berjalan jauh bergerak perlahan. Ibu mengandung yang keletihan. Pemohon online dan VIP yang kekalan masa meneruskan meninggalkan pusat kerja hanya semata-mata untuk mengambil pasport. Bagi mereka, cabarannya bukan tentang proses membuat pasport. Cabarannya adalah proses mengambil pasport. Atas keperluan itu, satu inovasi perkhidmatan kami bawakan proses mengambil pasport. Maka lahirlah MyPDT dari kami. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam imigresen perkasa. Terima kasih peneraju acara. Panel juri berpaksikan keadilan, penjaga masa, khususnya tuan-tuan dan puan-puan. Dari bumi JDT, kami bawakan inovasi perkhidmatan yang lahir bukan daripada kemewahan idea, tapi dari denyut nadi barisan perkhidmatan. Mari, daripada kita melihat dengan mata, kita melihat dengan hati. Hadi, bagaimana kita nak bagi tahu kepada semua inovasi MyPDT ini lahir dari isu sebenar, bukan rekaan semata-mata. Daripada aduan-aduan dan pemerhatian, kami mengenal pasti 9 punca masalah menggunakan rajah isu kaum 5W1H dan SWOT. Kami rangkumkan kepada satu, iaitu kesulitan mengambil pasport golongan sasar. Kaedah penyelesaiannya pula bagaimana? Wahab. Berasaskan kaedah STEMPO, kumpulan kami telah mengadaptasikan konsep pandu lalu industri makanan segera. Maka saksikanlah transformasi kumpulan kami, Counter MyPDT. Counter MyPDT telah didaftarkan di MyIPO di bawah Jabatan Imigresen Negeri Johor. Fokus kumpulan kami sangat jelas, iaitu untuk memudahkan urusan golongan sasar, iaitu orang kurang upaya, warga emas, wanita hamil, pemohon pasport online dan golongan VIP. Inovasi ini bukan sahaja mempercepatkan, malah meningkatkan keselesaan dan kecekapan operasi secara keseluruhan. Bagaimana teknologi digital dan AI kami manfaatkan? Hana. Bagi menyokong kelancaran perkhidmatan MyPDT, kami juga membangunkan portal MyPDT untuk memudahkan pelanggan. Selain daripada mendapatkan maklumat berkenaan MyPDT, pelanggan juga boleh berinteraksi dengan MyPDT AI Chatbot Smart Assistant yang dilengkapi dengan knowledge base berkaitan MyPDT. Melalui My Passport Smart Finder pula, pelanggan dan pegawai boleh menyemak dan mengemaskini status terkini pasport. Pembuktian inovasi Counter MyPDT ini benar-benar menjadi objektifnya, Linda. Proses pelaksanaan sistem serahan pasport di kaunter pandu masuk MyPDT ini
sangat sistematik bermula dari ketibaan pelanggan, pemeriksaan dokumen, pengesahan serta sampailah serangan pasport terus di kaunter pandu masuk MyPDT. Dalam fasa uji cuba operasi sebenar kami yang bermula dari 16 April sehingga 27 Julai 2026, proses serangan pasport di kaunter pandu masuk MyPDT ini nyata lebih praktikal dan mesra pelanggan. Impaknya amat ketara dan sangat bermanfaat kepada semua golongan sasar. Saya ulang, sangat bermanfaat kepada semua golongan sasar. Sejauh mana inovasi MyPDT ini berjaya, Norman? Bagi mengukur keberkesanan MyPDT, kami menjalankan kajian pengalaman pelanggan melibatkan 326 responden bermula 16 April sehingga 14 Julai 2026. Analisis SKSS merekodkan nilai P-value kurang daripada 0.01 dari aspek kos, masa dan kepuasan pelanggan. MyPDT berjaya memberi kesan positif terhadap penyampaian perkhidmatan. Impak inovasi MyPDT, Kaizi. Inovasi MyPDT dapat mengurangkan kos operasi jabatan serta menyeimbangkan masa dan kos parking pelanggan. Impaknya, inovasi MyPDT terbukti mempercepatkan penyampaian perkhidmatan, mengurangkan kesesakan di kaunter utama dan meningkatkan imej Jabatan Imigresen Malaysia. Di sebalik kesempurnaan, pastinya ada cabaran. Cabarannya, jujur. Kami berdepan cabaran dari segi kesedaran pelanggan, hebahan, ruang operasi dan aliran kerja. Dengan kos minimum serta tanpa pertambahan pegawai, kami berjaya menukar fungsi kaunter store bekalan kepada kaunter MyPDT sekaligus memudahkan urusan seran pasport kepada golongan sasar dengan kerjasama yang padu daripada Jabatan Rela. Kemampanan projek inovasi MyPDT, Syafiq. Dengan melihat kejayaan dan kemampanan kaunter MyPDT, kami berharap inovasi ini dapat diperluaskan kepada agensi dan pejabat yang lain, bermula dengan pejabat Immigration UTC, Immigration Cawangan di dalam Johor, Ibu Pejabat Putrajaya, Ibu Pejabat negeri-negeri yang lain, serta terusnya perkhidmatan kerajaan yang lain demi memberi manfaat dan kepuasan kepada seluruh rakyat. Hebahannya pula bagaimana, Tasha? Untuk hebahan, kami telah menggunakan media sosial rasmi Jabatan Imigresen Negeri Johor seperti TikTok, Facebook serta media sosial lain seperti RTM Johor, portal komuniti tempatan Johor Circle dan akhbar-akhbar dalam talian. Pendekatan ini telah berjaya meningkatkan kesadaran awam terhadap adanya kemudahan MyPDT. Penghargaan inovasi perkhidmatan kaunter MyPDT, Hana. Pandangan pelanggan, Azhar. Menerusi platform Google Review, inisiatif ini berjaya meraih penerapan 5 bintang yang cemerlang. Para pelanggan memuji profesional pasukan dan menyifatkan kemudahan ini benar-benar memberi kemudahan kepada mereka. Lebih membanggakan, kejayaan ini turut mendapat respon awal yang kuat serta ucapan tahniah daripada pengurusan tertinggi jabatan dan jabatan yang berkaitan. Perkhidmatan MyPDT berjaya memenangi hati rakyat. Setelah pandangan pelanggan, penghargaan inovasi MyPDT, Hana. MyPDT turut mendapat respon positif di SISPA. Pelanggan menzahirkan penghargaan kerana memudahkan urusan pengambilan pasport di samping layanan mesra dan profesional pegawai di kaunter MyPDT. Inovasi ini juga telah dibentangkan di prospek JPA 2026 Innovation and Entrepreneurship for Executive Anjuran USM oleh Timbalan Pengarah Imigresen Pengurusan dan mendapat ulasan positif daripada Profesor Dr. Sofri Yahya, Dekan Fakulti Perniagaan dan Sains Sosial Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Mari kita sama-sama saksikan seluruhan perjalanan inovasi perkhidmatan MyPDT di Pejabat Imigresen Setia Tropika, Johor. Mari kita saksikan.
Tahukah anda bahawa My Passport Drive-In and Take ni bukan sahaja mempercepatkan, malah mempermudahkan serta melancarkan proses urusan serahan pasport kepada 5 golongan sasar kita demi untuk kebaikan bersama. Yeah, this one very fast. Just less than I think 5 minutes, everything settled already. It's a good service. Yeah, very smooth and fast. Berikut adalah 5 golongan sasaran yang layak menggunakan perkhidmatan kaunter MyPDT. Pertama, pemohon pasport secara online. Kedua, warga emas. Yang ketiga, golongan orang kelainan upaya. Yang keempat, wanita hamil. Dan yang terakhir adalah golongan VIP. Okay, so nama saya Edgar. Saya ni pakar psikiatri dari Hospital Permai lah, hospital kerajaan di Johor Bahru. Saya rasa program ni sangat membantu. Dia mempercepatkan proses untuk mendapatkan pasport, mengurangkan kesesakan. Kita pun rasa puas hati lah bila kita buat application, datang collect, memang laju. Pantas prosedurnya dan pegawai-pegawai pun semua sangat membantu. Sebagai seorang doktor, satu benda yang kita risau tu adalah risiko penyakit berjangkit lah. Kalau ramai sangat orang ada dekat office pejabat immigration pada waktu sekaligus, memang benda tu akan menambahkan risiko untuk kita mendapatkan penyakit berjangkit seperti pneumonia, TB dan even COVID yang baru selesai tapi sebenarnya masih wujud lagi. Kita buat online application untuk ambil the password. Very convenient lah, datang sini ambil the password. Dalam 10 minit tu orang macam 5 mas ni lah. Sini lagi bagus, lagi cepat, lagi senang lah. Sekejap sudah keluar, tak sampai 5 minit. Okay, pada pandangan saya sebagai pegawai immigration, proses MyPDT ni dapat merancangkan aliran kerja, pengasingan urusan pengambilan pasport dan permohonan, mengurangkan kesesakan, kurang pelanggan beratur di kaunter utama kerana dapat masa menunggu berkurangan dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Sistem MyPDT ini menyokong untuk ke arah transformasi digital secara berkesan. Secara tidak langsung, dapat memberi impak yang sangat baik dalam melancarkan aliran kerja kaki tangan Jabatan Immigration. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa bangga kepada Kumpulan Jiminov atas penghasilan projek inovasi MyPDT, My Passport Drive-In and Take yang dilihat mampu memberi nilai tambah besar kepada pengupayaan perkhidmatan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Johor. Idea ini bukan sahaja kreatif dan relevan dengan keperluan semasa pelanggan, malah berpotensi diluaskan ke seluruh jabatan immigration negeri serta menjadi inspirasi kepada agensi luar. Saya percaya dengan komitmen dan semangat inovasi yang dibawa, Jiminov mampu melakar kejayaan dan mengharumkan nama Jabatan Immigration Malaysia. Semoga terus berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, MyPDT bukanlah inovasi yang paling canggih, tapi MyPDT adalah inovasi perkhidmatan yang paling memberi makna kepada rakyat. MyPDT. Sekian, terima kasih. Okey, tanya pada kumpulan suatu presentation yang sangat menarik, group effort yang petang-petang ni kan, especially tengah hari, time lunchtime ni, okay, so sangat kreatif. I like the extra effort di mana cue card pun semuanya pasport. So itu adalah extra mileage lah kiranya kumpulan ambil perhatian. So okay, berkenaan dengan sistem, misal saya pun cuba masuk tadi. So it's like kita kena register untuk kita masuk dalam ni kan. So dah berapa lama dah gunakan ni? Kita start guna April kan. So far ada tak data on how many people dah register tu? Kita tak perlu register pun. Kita cuma
masukkan pasport nombor kad pengenalan ataupun nombor resit. Pelanggan yang memilih untuk mengambil pasport di State Tropika, mereka boleh terus semak sama ada pasport mereka dah ready ataupun tidak. It's an interesting thing because yang ni adalah touch point, kan? Touch point rakyat. Inilah sering orang bising and all those things kan. So it's interesting ada option macam ni. Cumanya bila saya nampak tadi tu dia punya proses tu bermula ataupun dia punya usaha tu bermula daripada balai utama, rela dan sebagainya. Dan saya nampak mereka siap kena bagi the thing kan. So berapa banyak yang kita pegang macam tu? Sebab saya takut what if pada satu masa tu berlaku lambakan orang yang nak ambil pasport. Baik, terima kasih. Untuk kad tu kami sebenarnya menghadkan satu kenderaan dalam 10 minit. Jadinya dalam 1 jam 6 kad lah. Dan kami ada 6 kad lah untuk pelanggan boleh ambil. So dia ada time slot ke? Ya, dia ada time slot. Okay, so dia datang ikut time slot dia saja. Sebab saya nampak parking pun dia betul-betul parking depan. Okay, so dia park ketik and go. Dia adalah inovasi, sebahagian daripada inovasi kami. Memang kami buat parking khas dengan kebenaran pihak bangunan untuk pelanggan parking betul-betul di hadapan kaunter kami. Kami tak dapat buat secara drive-thru macam McDonald's tu sebab kita pasport kita kena ada verification jari semua tu kan. Jadinya mereka drive in, masuk, tapi kita izinkan mereka untuk parking kat dalam untuk memudahkan urusan pengambilan pasport. So bila mula-mula baca dan tajuk tu pun saya ingatkan macam McDonald's je. Dan yang kita ambil macam tu. Sebab kan itu ada verification. Okay, itu saja daripada saya. Tanya and all the best. Okay, dari saya pula. Saya dah confused ni. Sebenarnya ni kumpulan KIP ke, kumpulan inovasi ke, kumpulan choir ke? Kan? Semua semua dah ngantuk tau sebenarnya. Tapi bila dah macam, okay, dari satu kita nampak. Saya berbisik dengan dia, okay, ini satu dah kita detect dah. Nanti kalau ada kumpulan KIP, ada pertandingan masuk KIP, silalah masuk KIP. Satu. Okay, itu saja just untuk pecah minda. Saya nak puji kumpulan ni satu laporan sangat kemas. Okay? Sangat kemas. Kemudian cuma ditambah baik untuk muka surat saja. Muka surat untuk cara-cara pendokumentasian tak payahlah saya ajar kat sini. Carilah ilmu untuk cari cikgu yang boleh mengajar untuk kekemasan dokumen inovasi. Kemudian satu selain daripada itu saya nak tanya, tadi kan ada kerjasama rela kan? Ya betul. Betul. Berbayar ke tidak rela tu? Tidak. Kami buat kerjasama strategik dengan pihak rela. Nasib baik. Sebenarnya saya nak track ni soalan ni. Sebab saya kata okey, dia kata zero cost untuk nak katakan untuk kerjasama tu saya nak tengok kerjasama macam mana. Sebab rela ni kadang-kadang demand kan. Sebab sejam berapa ringgit macam mana. Saya kira tadi daripada mula kaunter masuk, pintu masuk sampai ke kaunter ada dekat 2-3 orang kan? Betul. Rugi tau. Rela tu sejam berapa puluh. Betul, ini memang ada rakan strategi. Kami memang bertemu dengan pengarah di Johor. Ini adalah satu rangkaian wow factor yang kita nampak. Inilah sebenarnya tujuan inovasi. Maksudnya selain pada pencemaran minda, kita kena ada kolaborasi bersama silang agensi tadi. Okay. Ketiga adalah saya nampak tadi paparan muka tadi mula-mula. Okay, nama MyPDT, betul? Nama projek ni MyPDT. Betul. Sistem boleh buka sekejap tak? My Passport Smart Finder. Ini merupakan portal kami, portal utama kami. Dan kami ada button pergi kepada tanya MyPDT AI chatbot dan juga My Passport Smart Finder. Atas. Ini untuk AI chatbot kami lah. Soalan, semak status pasport di sana. Kami ada dua pengguna iaitu orang ramai, rakyat dan juga pegawai. Kalau rakyat dia cuma boleh semak saja status dia. Kalau pengguna iaitu kaki tangan di kaunter serahan, mereka boleh kemas kini setelah pelanggan ambil pasport. Okay, clear. Sebab tadi saya ternampak you all letak AP kat situ My Passport Smart Finder kan? Apa pasal pula tajuk ni MyPDT, saya dah confused. Yang mana satu betul kan? Yes, dalam MyPDT ni saya dah faham. Okey. Pecah lagi satu minda Satu lagi soalan saya. Ini soalan mungkin yang luar kotak juga.
Tadi ada 5 golongan kan? Ada 5 golongan, betul? Ada 5 golongan. Kenapa memilih untuk mengistimewakan golongan VIP? Okey, Puan, terima kasih atas soalan. Golongan ini kita tak memberikan keistimewaan sebenarnya, tetapi daripada permasalahan yang kami nampak, kesulitan mengambil pasport tu adalah kepada golongan-golongan yang memerlukan, seperti ibu hamil yang memerlukan lebih keselesaan. Tadi 5 tadi tu? Ya. Ada last tu saya nampak betul-betul keistimewaan kepada VIP. VIP tu term of apa sebenarnya? Adakah golongan apa? Tetamu itu VIP kepada tetamu hormat. Contohnya di bahagian pasport, kebiasaannya Puan, kadang-kadang normally akan yang datang tu kerabat-kerabat diraja, maksudnya saya sebenarnya nak dengar itu sebab jadi kita tentunya macam ni kan jawapannya kan. Macam senang, jujur. Sebab apa? Kita buat inovasi untuk rakyat kan? Kalaulah dibolehkan term tu tidak menimbulkan nampak macam conflict of interest atas individu ataupun kata kerabat dia, term tu mungkin boleh buat lain keperluan. Mungkin ada satu term yang tidak menjurus kepada golongan itu. Kita bukan faham tak maksud saya? Faham. Sebenarnya bukan kepada kerabat saja. Tapi kepada frontliner. Kami memberi keutamaan kepada frontliner. Yang term tu boleh perhalusi term tu jentik lah hati sikit. Rakyat netizen ni banyak. Kalau dia nampak nanti, bila nampak Jim Johor ni nampak VIP, dalam kepala saya sebenarnya saya nampak yang itu. Saya kata kenapa kalau macam tu bermaksud kalau di Perak, di Terengganu kena letaklah juga kan macam tu. Sedangkan saya rasa di negeri-negeri itu tidak berlaku sebeginilah keistimewaan ni. Mungkin lah pada saya. Kalau saya di Perak mungkin tidak. Jadi kalau boleh nampakkan grup tu biar diperhalusi semula. Bukan diperhalusi semula tu bagaimana? Term tu lebih lembut yang tidak menampakkan penghususan kepada siapa. Okey? Terima kasih Puan atas pandangannya. Tanya. Puan kita tinggal lagi 2 bulan dah. Siapa dia guna sistem? Internal, outsource? internal kami dari dalam kumpulan kami sendiri yang betul. Alright. And then yang ini tadi berapa lama nak masuk KIK? Yang bercakap ni, juru cakap tu berapa lama dah beraktif dalam KIK? Kali pertama. Ha? Kali pertama. Kali pertama masuk KIK? Ya. Sebelum tu? Saya pemidato. Oh. Sebab kalau macam ni ya, masuk pertandingan contohnya inovasi AIPSA memang kalah lah. Sebab juri dia nak tahu poin penting je. Dia sebab masuk mungkin beratus-ratus kumpulan. Jadi by the time dia nak cerita you punya tu dah habis masa ni. Okay. So make sure you kena faham kat mana nak pakai. Contohnya kalau nak cakap macam KIK, kena termasuk KIK. Kalau nak cakap pasal inovasi, kena fokus dalam konsep inovasi tadi lah. Kalau tidak bukan apa, konten bagus masa habis, juri tak akan ambil kira. Okay, terima kasih. Okay, tanya Ribuan terima kasih pada Vice Panel dan juga Kumpul Jim North dari Jim Johor.